Tuli, saya tak mahu guna T4, saya nak guna T2 atau T3 jalan saja, boleh tak? Ui, saya cakap you lansi saja, Mak. You jangan kutuk saya. Kalau kamu hanya nak guna gear 2 atau gear 3 jalan saja, mesti boleh. Kerana you kaya, Ma. You lansi, Ma. Apa? Kerana kalau kamu hanya guna gear 2 atau gear 3 jalan saja, I boleh cakap dengan you lah. You make gearbox kan, cepat kong punya. Apa? Kerana gear 2 atau gear 3 dia make gear kan kasar. Kalau kamu hanya guna gear 2 atau gear 3 jalan saja kan, dia akan cepat padaskan kamu punya gearbox. Kalau cepat padas you make gearbox, kong lah. Faham? Faham? Selain itu makan minyak lagi. Kerana gear kasar dia memang makan minyak. Itu sebab kalau kita jalan jauh atau kita jalan-jalan saja kan, kita gunakan gear yang paling tinggi macam gear 4. Macam ni gear 4 kan, dekat kereta yang 4 gear mega adalah paling tinggi mah. Itu sebab dia paling jimat minyak, paling sedap dan paling boleh jaga itu gearbox. Gear rendah untuk potong kereta lah, naik bukit atau turun bukit saja. Faham? Oh, faham. Jangan cincang-cincang guna kecuali you kaya lah. Okay? So jangan lupa follow saya, like dengan share.